Ashabul Kahfi, kenapa kisah mereka dikagumi dan dirakamkan dalam Al-Quran? Jom kita tengok 5 fakta tentang mereka. Yang kelima, paling dahsyat. Yang pertama, Ashabul Kahfi ialah sekumpulan anak muda yang beriman, ditidurkan di gua selama 309 tahun. Yang kedua, nama seekor anjing yang menjaga pintu gua tu ialah Ar-Raqim. Yang ketiga, peristiwa ini berlaku di sebuah gua, dipercayai terletak di kawasan Jordan. Yang keempat, mereka lari untuk selamatkan akidah mereka dari raja yang zalim. Mereka dipaksa menyembah berhala. Yang terakhir, pandangan sains ada teori tentang hibernasi atau tidur yang panjang. Tapi pandangan Islam jelaskan bahawa Allah lah yang melindungi mereka dan menjaga mereka secara luar biasa. Tubuh tak reput, mata terbuka, badan mereka dipusingkan supaya aliran darah tetap berjalan. Jom ambil inspirasi dari Ashabul Kahfi.